Okay, ada wajah manual, kita check dulu ya. Alright. Okay. Kita check dulu. Kita foto kita tengok. Yang mandu perlahan memang bagus, tapi kalau salah tempat boleh jadi bahaya juga. Lorong kanan tu khas untuk kenderaan yang nak memotong. Kalau kita pandu perlahan dekat lorong memotong, ia boleh ganggu aliran trafik dan buat orang lain terdedah risiko kemalangan. Ingat ya, kalau nak mandi tenang, duduklah di lorong kiri. Pesanan ini daripada saya. Kemungkinan besar Mr. Bermotor. Okey, nampak tak? Dia dah buka sampai habis 110. Patut kalau dia buka habis naik. Tapi dia tak naik. Dia langsung tak main. Oh, dia jam ah. Jam dia kat situ dah. Oh. So rasanya kena ganti Mr. Bermotor lah. Kita cuba dulu ganti, nanti tengok macam mana. Okey. Alright. Okay. Ganti Mr. Bermotor. Kita cek juga wire sekali dulu. Sebelum ni okey. Saya overhaul kereta lah. Kenapa jadi macam ni? Dapat orang. Kenapa nak overhaul? Tu hari kereta ni dia punya apa conrod sudah bunyi. Kerang. Jadi saya overhaul lah. Terus jadi macam ni. Okay, cek dulu tengok ECU ke atau wire ke, kita cakap. Kita cuba tengok dulu. Okey. Belum okey cuma yalah bunyi sedikit mendengar. Kalau dia orang nanti kalau tadi kan. Oh, baru kan. Pin 1 518 pin 3 519. okey, masuk lagi pin 4 520 pin last sekali. Okay, 521 masih okey lagi. Okey dalam ya? spek. So confirm lah spek pemotor je. Dia tak boleh buka. Dia tutup dia dekat you punya lubang tu. Dia tak nak kembali ke asal tempat dia. Hari saya ingatkan bukan ni tau. Saya buka balik saya servis tu. Walaupun sudah servis saya servis lagi. Tak jadi. Ini mesti kena jumpa sipu juga ni saya cakap. Kena pakai yang ni. Mesti kena jumpa sipu juga saya cakap. Tak boleh ni. Macam mana pun mesti kena jumpa sipu. Baru boleh jadi. Tangan boleh pergi. Anak tahu. Kak tengah, kak satu. Okey. Right. Okey. Kita dah apa? Dah
buat reset. Sekarang ni nak start kereta dulu. Okay. So kita on kunci, dengar ada stepper motor punya bunyi tak? Okay. Bunyi ada, cantik. Kita tengok dari sini. Okay. 1, 2, 3. Okay. Masuk sistem, kita tengok dulu. Okay. Power steering semua ada. Okay, kita masuk, kita start aircon tengok dulu. Alright. Tengok ni. Kipas tengah pusing eh? Kipas Okey, kipas tengah pusing. Okay, dah stop. Okay, on aircon. Okay, stabil. Okay lah, on aircon, stepper motor more than 60 step. Lepas tu 8.5 plus minus. So cantik lah, stabil dekat situ. Sekarang dengan on aircon full plus. Okay, onkan lampu semua tu. High beam, double signal light. Belakang main heater, bagi dia loading semua sekali. Fog lamp ada? Okay. So kalau full load, current ada drag sikit memang biasa. Tapi dia masih ada hold on dekat 8.5 plus minus. Cantik lah. So tengok dekat RPM ni pun dah cantik lah. Alright. Bagi dia sekejap landing balik. So kita boleh tutup depan dia barang dulu. Okay. Okay. Alright, rasa dah siap. Sekejap kita pergi test drive. Alright. Okay, pergi test drive. Alright.
Saya pun kadang-kadang, jadi mahal saya cakap macam ni. Ini hari elok saja. Tiba-tiba pula dia jatuh lah itu macam pula. Cakap dah mahal. cantik dah. Alright. Ya. Siap. Okay, tadi abang main kereta dah siap dah. Memang dia punya starter motor dah kong dah. So ECYC masih okey. Kita ganti starter motor, buat reset. Buat bagi dia main base timing dah okey, sedap. So dia main kereta wajah manual. Hari ni cuaca panas tadi. Nampak kan? Bahang betul dia punya cuaca ni. Nasib baik pakai. Kena pakai dah. Kena lindung I punya kulit lah. Kalau tak, nanti macam Bangla dah warna hitam kulit lagi. Okay, sampai sini je. Apa-apa boleh text bagi saya lah. Boleh I akan bagi nombor I dekat description. Ada apa-apa bagi tahu. Alright, thank you.